Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, video saya pada kali ini saya akan membentangkan slide presentation PIMK 1104 pentafsiran berterusan. Saya akan memilih tajuk menangani hadis palsu. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Baiklah, seterusnya kita pergi akan kepada bahagian pengenalan. Hadis ni merupakan sumber kedua di dalam perundangan Islam selepas daripada Al-Quran. Ia berfungsi sebagai penjelas, penguat dan juga pelengkap kepada hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, dalam sejarah perkembangan ilmu hadis ni, terdapat juga penyebaran hadis palsu atau dikenali sebagai hadis maudhu'. Hadis palsu ni dia merujuk kepada hadis yang direka dan disandarkan secara dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Lepas tu penyebaran hadis palsu lebih memberi kesan negatif kepada kefahaman umat Islam terhadap ajaran agama Islam kita sendiri. Sekaligus ia boleh menimbulkan kekeliruan dan amalan ibadah dan akidah. Seterusnya kita pergi kepada bahagian fungsi hadis. Hadis ni dia berfungsi untuk menjelaskan perkara yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Contohnya, Allah SWT telah memerintahkan setiap umat Islam untuk melaksanakan ibadah solat. Tetapi cara solat itu telah diterangkan melalui hadis. Selain itu juga, hadis juga menjadi sumber hukum hakam dalam Islam. Ia dapat membantu umat Islam untuk menentukan setiap perbuatan atau sesuatu tersebut sama ada halal ataupun haram. Baiklah, seterusnya saya akan bacakan satu dalil hadis yang berkaitan dengan hadis palsu ini. Sebelum itu, hadis palsu ini telah berlaku dari dahulu kali lagi sehingga berterusan pada hari ini. Lebih-lebih lagi pada era ini, teknologi komunikasi dan maklumat kini semakin berleluasa. Jadi, hadis palsu masih terus tersebar dalam kalangan masyarakat umat Islam. Walhal Nabi telah melarang dan juga turut memberi ancaman berat ke atas seseorang yang mereka-reka dan menyebarkan hadis palsu. Sabda baginda SAW, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya, barang siapa yang telah berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Riwayat Al-Bukhari. Apa dalil yang nak sampaikan, yang nak cakap adalah hadis ini bermaksud kita ni sebagai umat Islam tidak boleh mereka-reka atau menyebarkan hadis palsu. Pada zaman sekarang ni, teknologi memudahkan penyebaran maklumat termasuk hadis. Namun begitu, kita sebagai umat Islam mestilah berhati-hati dan juga memastikan kesahihan sesuatu hadis tersebut sebelum berkongsi. Jadi, kita menyebarkan hadis palsu, ia boleh membawa kesan yang sangat buruk kepada agama dan juga masyarakat kita. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit sebanyak punca kenapa boleh berlakunya hadis palsu ini. Baiklah, yang pertama sekali, penyebaran hadis-hadis palsu yang didatangkan dalam teks bahasa Melayu tanpa teks asal dalam bahasa Arab. Penyebaran seperti ini mudah berlaku bila mana teks Melayu mudah difahami oleh umat Islam, oleh kita sendiri di rantau ini, dan mudah pula disebarkan dengan aplikasi terkini seperti Facebook, email, Instagram, WhatsApp dan seumpamanya. Jadi, secara kebiasaannya bagi umat Islam, apabila sebarang teks yang disampaikan melalui dalam bahasa Melayu, bahasa yang kita mudah fahami sendiri, ia akan mengikut kefahaman mereka sendiri dan bukan teks itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Tanpa berfikir panjang terus, lalu mereka pun menularkannya kepada rakan yang lain dan seumpamanya. Sedangkan langkah yang sewajarnya untuk kita sebelum menyebarkannya adalah dengan merujuk terlebih dahulu kepada kalangan agamawan terlebih dahulu sebelum menularkannya.
Seterusnya, poin yang kedua, terciptanya golongan musuh terhadap Islam. Perkara ini banyak dilakukan oleh kumpulan sesat di luar sana yang tewas dengan kekuasaan Islam. Mereka memasukkan hadis dengan tujuan mahu menyesatkan umat Islam dari segi hati dan juga pemikiran mereka. Jadinya golongan ini adalah ahli zindik, Yahudi, Majusi dan Nasrani. Golongan ini menampakkan keislamannya tetapi menyembunyikan kekafirannya. Ada satu peristiwa di mana Abdullah bin Sabiq yang cuba untuk memecah belahkan umat Islam, oleh sebab zaman tersebut masih ramai lagi sahabat-sahabat ulama yang masih hidup, maka perkara ini tidak mampu menghancurkan Islam secara terbuka. Lalu mereka memilih cara yang keji ini. Poin seterusnya, kita pergi kepada bahagian kesan berlakunya hadis palsu. Hadis palsu ni yang pertama sekali, ia boleh merosakkan akidah umat Islam. Hadis palsu yang berkait rapat dengan akidah pastinya akan merosakkan akidah umat Islam. Dengan membaca ataupun mendengar hadis maudhu' dalam bidang ini, pastinya pendengar yang tidak peka terhadap kesahihan dan kepalsuannya akan terpedaya lalu mempercayai sedikit sebanyak isi kandungan hadis tersebut. Keadaan ini boleh menyebabkan kepercayaan ataupun akidah seseorang itu akan terseleweng sedikit demi sedikit. Tanpa kita sedari, dengan pendengar akan muncul dengan satu bentuk akidah dalam dirinya yang boleh menyalahi dari segi ajaran agama Islam yang sebenar. Baiklah, poin yang kedua iaitu merosakkan amalan syariat umat Islam. Amalan-amalan agama Islam yang pada asalnya begitu mudah untuk kita amalkan, untuk kita lakukan oleh sesiapa sahaja, namun pada akhirnya ia menjadi satu amalan yang ditakuti oleh penganutnya sendiri kerana perselisihan dalam mazhab dan juga kekerasan dalam hukum. Ia boleh menyebabkan amalan syariat atau fiqh umat Islam lari jauh daripada ajaran asal Nabi Muhammad SAW. Poin yang ketiga, cara menangani berlakunya hadis palsu. Yang pertama sekali, pendidikan dan kesedaran. Salah satu solusi untuk mengatasi penyebaran berlakunya hadis palsu ini terus lebih meluas dan juga terus lebih tersebar adalah melalui pendidikan dan kesedaran yang kuat. Pendidikan ini perlu menjadi fokus utama dalam memberikan pemahaman yang baik kepada umat Islam tentang pentingnya verifikasi sumber informasi sebelum menyebarkannya atau mempercayai hadis yang tersebar di media sosial. Seterusnya, poin yang kedua, peranan komuniti keagamaan. Ulama ataupun cendekiawan agama, pemimpin masyarakat perlulah memainkan peranan penting dalam membendung penyebaran hadis palsu ini. Mereka perlu menggunakan pengaruh mereka sendiri dan otoriti untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan kesahihan hadis serta bahaya maklumat palsu ini. Selain itu juga, mereka ni perlulah menggalakkan umat Islam ni agar sentiasa berhati-hati dan menyemak kesahihan sesuatu hadis itu terlebih dahulu sebelum menyebarkannya di khalayak orang ramai di media sosial, platform apa-apa sahaja sekalipun. Selain itu, melalui khutbah, ceramah dan juga penulisan, kesedaran masyarakat dapat dipraktikkan serta panduan jelas dapat diberikan bagi membezakan hadis sahih dan juga hadis palsu ini. Poin yang ketiga, menggunakan hadis-hadis yang muktabar. Maksud dekat sini, golongan pendakwah ataupun pembimbing, diorang ni mestilah menggunakan kitab-kitab yang kedudukannya lebih muktabar, seperti yang pertama sekali Kitabul Adab Al-Mufrad oleh Al-Bukhari, dan yang kedua Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, berbanding dengan kitab hadis yang kedudukannya tidak muktabar seperti Al-Isti'dad Liyaumil Mu'dad dan yang kedua Mukhtar Al-Ahadith.
kesimpulannya, hadis palsu ini merupakan isu dan juga perkara, satu masalah yang serius pada golongan masyarakat Islam pada hari ini. Oleh itu, semua pihak mestilah dan juga perlulah memainkan peranan masing-masing yang sangat penting, dan juga mestilah bertanggungjawab untuk membanteras berlakunya hadis palsu ini lebih berleluasa. Ulama perlulah terus mengkaji dan juga memberi penjelasan. Manakala kita ni sebagai masyarakat pula mestilah perlulah lebih berhati-hati dan juga tidak mudah menyebarkan sesuatu perkara yang tidak tahu lagi kepastiannya sama ada sahih ataupun tidak. Oleh itu, dengan usaha kita bersama, ia dapat mampu dan juga menjaga kesucian agama Islam daripada dipengaruhi oleh hadis palsu. Akhir sekali, saya harap pembentangan ini dapat memberikan kesedaran kepada kita semua supaya lebih berhati-hati dalam menerima dan juga menyebarkan hadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.